Kau tengok kau bagus apa? Ha? Kau tengok kau bagus? Muka harap muka je lawa sebab tu dapat masuk sini. Ni lepas ni kau tak boleh buat apa-apa. Kau tak ada talent kau punya kerja mengangkang aja. Itu macam Ji. Itu macam main dia kritik director ni. Terkutuk. Masih ada tak director ni? Aku boleh cakap ada lah. Mungkin ada lah. Boleh lah. Mungkin ada. And dia berbual tu kepada seorang perempuan. Jadi pelakon wanita tu dia diam aja. Dia diam, dia tengok tepi. Tapi aku boleh tengok dia punya wajah dia lah. Macam air mata dah berlinang lah kat dengan mata tu. Untuk aku dah is too much lah, cik. Kalau engkau kena gitu macam mana, Fuad? Kalau kena aku kan lagi dengan macam gini apa kau buat? Tengok je sudah habis kan. Masuk kat tengah-tengah dia punya leher satu Sebab itu itulah kan. Itu macam dah macam acting berlakon. Hi clan, you are with us, the Bubble Clan podcast with our main sponsor, Faizal Muslim. Okay guys, Faizal Muslim is here. So if you got any property related question, contact me at 93880120. Yes, let's go! Salam hadir kepada korang semua. Kita jumpa lagi di episod kali ini. Saya Acik dan saya Fuad, dan kami dari The Bubble Clan. Fuad macam Ahmad mana Ahmad, cik? Ahmad Dia dah landing belum? kau tahu aja, dia masih berada di atas udara. Patutlah ada blue tick aku message dia tadi. Dia kerja susah Ji. Dia jadi kosmonot kan. Yalah, angkasawan. Tak ada wifi kat atas sana. Ada, tapi dia ni perangai sikit. Tak tahu connect dengan kita lah, cik. Sebab tu okay guys, kalau korang nak tengok Ahmad ni episod yang akan datang, kau tersasul. Korang kena follow The Bubble Clan Podcast in all our social media. Betul. Dan jangan lupa juga follow Fuad dekat Feed by Fuad di YouTube, Instagram dan di TikTok. Yes. Balik kepada Ahmad. Dia ni aku tak tahu wifi ada, handphone ada, lengkap. Aku dah bayarkan bil handphone semua. Tapi dia perangai tu macam satu. Alamak, cik. Kau kutuk ke kau kritik ni, cik? Apa beza kutuk dengan kritik? Okay, kutuk tu is negative feedback. Okay. Kalau apa ni Kritik is a good feedback. So it improves you. Correct, something like that. Wah, macam mana tu? Macam mana? Okay, Okay, kalau misal, aku nak kutuk engkau, Fuad, engkau ni pakai baju macam gini, engkau pergi pergi ulang-alik gym, tapi tangan kau besar, tapi kau tak boleh angkat air batu. Macam itu? Bukan, itu is a good feedback. Good feedback. Macam dia dah nampak apa difference aku selalu pergi gym, aku selalu gini, badan aku dah naik. So untuk aku lah, aku boleh accept it as a good feedback. Kau positif habis. Betul. Okay, kalau kritik macam mana? Adakah kritik macam Fuad, kau actually kau angkat besi ni semua, tangan kau besar, tapi kau actually boleh lagi besarkan tangan kau kalau engkau angkat kapal terbang? Itu pun good feedback juga je untuk aku lah. Tapi bukan kritik. Kritik is to improve kau. Kutuk is to lower kau. Tadi aku tambah tangan nak kasih besar lagi. Itulah good kritik apa. Dia nak tangan aku lagi besar apa, cik. So dia is technically macam puji aku lah in a way lah kira. So aku nak kena take it as a good thing or a bad thing . Aku tak tahu ni kau confusekan aku ke kau convincekan aku tahu. Aku pun confused je. Okay, so okay, aku nak tanya kau pernah tak mengalami ataupun experience yang kau pernah mungkin dalam harian kau ke, ataupun kau buat satu aktiviti ke, berlakon ke, berlakon, pernah dikutuk atau dikritik tak? Kau boleh berkongsi dengan aku nak dengar ni. Okay lah, untuk aku misal kata kritik yang aku pernah berlakon lah. Ni pada 2020 cerita Crime Watch. Cerita Crime Watch. So diorang ada satu YouTuber ni lah, sort of YouTuber ni, kira dia popular jugalah dekat YouTube lah. Dia sort of kutuk budak-budak yang berlakon dalam cerita episod tu. So ni real case ni cerita real case. Okay, faham. Tahun 2020 Crime Watch episode 2. So they created a macam vlog about this. So aku tengok apa yang dia ni. Dia cakap macam kita punya berlakon semua macam robot. Habis kita punya the way kita lari semua macam, dia macam kutuk habis-habisan dengan budak-budak pelakon-pelakon kita. So kita tengok macam, tapi kau pun
tak berlakon. So aku macam don't take kau seriously lah, senang kata lah. Kira kau chill lah. Aku was paid for that. I mean kau wasn't paid. So like untuk aku like aku if kau bagus, kau would have gotten that role apa. Okay. Tapi kau kritik. So kau nak apa ni actually? Like he just thinking of content to do lah that kind of thing. Habis macam kau cakap tadi, dia kutuk yang lain-lain jugalah kan. Okay, kalau dia kutuk yang lain, macam mana penerimaan ataupun macam mana the rest of them take it One of the talents, he took it like a funny thing lah. Macam kelakar je lah. Like something funny lah untuk dia lah. Macam they never took it seriously. Pasal yang kritik pun, he doesn't know what he's doing. Macam dia pun tak pernah berlakon, tak pernah apa. So dia tak tahu apa yang kita buat kat belakang set, that kind of thing. Skrip pun dia tak tahu, that kind of thing. So tak tahu. Kira tak ada orang yang meletup lah. Kira ada yang koyak tak? Untuk aku tak adalah koyak sangat lah. Tapi macam kau nak kritik pun, at least you should know your things lah. Kalau kau nak kritik seseorang tu, you should know better than him. Okay. So if you want to critique someone, you should, okay, kau should be one level above him, then you can critique him. That kind of thing lah untuk aku lah. Wow, kau punya vision baik lah. Aku suka. Kau must be kira I can critique because I'm here and you're here. So I can actually, okay lah, aku boleh take advice kau lah, then take it seriously. Tapi kalau kau pun tak in this industry, habis kau kritik dia, like untuk aku, I feel like it's a joke lah untuk aku lah. Kau tak tahu apa yang kau buat apa. Okay, how about passing remarks? Macam adakah, okay, for example lah dalam kita berbual pasal lakonan lakonan kau kaku lah, kau buatlah benda yang kira ikut lah dia emosi ke apa, kau boleh apa, tapi kau kaku lah. So aku, let's say example, aku is a passing remarks lah. Okay. Tapi kalau kau, let's say kau tak kenal aku, will kau take that as a critic or as satu kutukan? Untuk aku, I will feel offended pasal aku tak kenal kau, and then you don't know me also. So like macam untuk aku, like you don't know more about me enough to critique me. So untuk aku, I will feel offended lah. Pasal I know myself better, and you know myself better. So like aku will feel like offended a bit lah. Of course lah. Yelah. Actually aku agree juga Pasal apa tau, kalau let's say kau nak mengantar aku, kau siapa? Hai, kau siapa je? Betul lah ya. Untuk aku je. Tak, ni aku cuma acting je. Aku tak cakap kau. Itu apa kita punya ni cara. Yelah, kalau kau director, kalau kau at least kira script writer ke apa, kau you know what's the kira macam the emotion dalam itu babak apa. Tapi kau mungkin budak baru ke apa kan, tapi kau nak mengutuk ataupun mengkritik, it's not at the right place, at the right standing lah kan. There's a time and place for everything lah. Betul je Kalau kau nak cakap dengan orang pun, janganlah depan-depan orang ke apa kan. Betul. Kau nak cakap, misalnya kau nak, kau tak suka apa yang dia buat, kau tarik ke tepi, janganlah depan-depan orang, that kind of thing. Yes, correct. Actually okay, aku punya definisi aku dalam kutuk kutuk tu actually kita akan berbual sesuatu yang negatif. Okay. Dengan panduan dia untuk apa tahu? Untuk menjatuhkan seseorang. Dia macam example that very direct. Okay, engkau kekok, engkau tak bagus. Stop. Full stop. Simple. Period. Dia tak ada macam membina. Kalau kritik, seharusnya lah bagi aku lah kena ada yang membina. For example, tadi aku nampak engkau kekok sikit lah. Okay, Fuad, aku tarik kau ke tepi. Tadi aku nampak kau kekok sikit lah. Kau okey tak? Kau demam ke, kau apa tak? Mungkin muka kau gini sikit lah. Kau gini kau sikit. Dah tak kekok. That is a solution. Correct. Kira itu pada aku kritik lah. Dia kena ada sesuatu yang membina positif lah. Merendahkan. Like lower, macam lowerkan kau macam, aku tak suka kau macam makrib lah, kan. Itu pada aku kutuk kutuk. Anything that's tak membina, yang tak menaikkan orang tu, is actually kutuk lah. Nak tambahkan lagi, kalau sekiranya perkataan kesat. Okay. Kau macam pek, tiktok kan. Itu lagi lah directly mengutuk lah bagi aku. And berbual pasal dua definisi ni aku nak kongsi aku nak share dengan kau Dulu aku pernah lah terlibat dalam set filming dulu. And then aku pernah bekerja dengan dua director. Tapi aku tak nak mention nama lah kat sini Okay guys okay, korang jangan tanya tau. Jangan tanya siapa guys Okay, nanti kena ban. Okay, so okay, kita panggil director A dengan director B lah Okay, director A ni
aku pernah dengar dia berbual dengan pelakon. Ni pun pelakon, bukan pelakon macam it's not like orang kata talent ke apa tau. Dia kira supporting juga tau. And terkenal lah. Bukan kaling-kaling lah kira. Bukan. And dia seorang, and pelakon ni seorang wanita. Okay, established. She's established. Yes, masa tu dia establish lah. Selalu keluar muka. Okay, bila dia macam mungkin tak kena dengan dia punya ekspresi ke emosi pada babak tu lah pelakon director A ni dia pokek depan ramai-ramai orang, depan talent. And kata-kata dia macam ni kau ingat kau bagus apa? Kau ingat kau bagus? Muka, harap muka je lawa sebab tu dapat masuk sini. Ni lepas ni kau tak boleh buat apa-apa. Kau tak ada talent kau punya kerja mengangkang aja. Itu macam Ji. Itu macam main dia kritik director ni. Terkutuk. Masih ada tak director ni? Aku boleh cakap ada lah. Mungkin ada lah. Boleh lah. Mungkin ada. And dia berbual tu kepada seorang perempuan. Jadi pelakon wanita tu dia diam aja. Dia tengok tepi. Tapi aku boleh tengok dia punya wajah dia lah. Macam air mata dah berlinang lah kat dia punya mata tu Untuk aku dah is too much lah cik. Kalau engkau kena gitu macam mana Fuad? Kalau kena aku kan lagi dengan macam gini apa kau buat? Tengok je sudah habis kan. Masuk kat tengah-tengah dia punya leher satu Sebab itu aku itulah kan. Itu macam dah macam acting berlakon ni. Pasal kau nak kritik orang pun janganlah macam gitu aja Macam jangan depan orang ke apa. Kau tadi tapi chef some professional lah betul cik Aku rasa ni director tak professional lah untuk aku senang kata lah. Aku rasa aku agree sebab mungkin dari segi perangannya tak, tapi dia punya position yes lah. Position dia yes. As a director should be professional bah. But it's not professional. Dia kutuk cara gitu si Haji. Betul lah. Agree juga That is way too much untuk aku lah. Okay, yang satu director B pula yang aku pernah bekerja lah Okay, director B ni masa tu aku was the main lah for a short film tu dia also a very very renowned award winning director. Berbangsa India Dia nampak bila dah habis tu dia macam okay, second shot lah dia tarik aku, dia cakap dengan aku, okay, you have a very photogenic face and then but I need you more expression, so you have a bit of your time duduk kat tepi about 1 minute. Ini pasal it's a heavy scene scene sedih. Scene sedih, kemalangan, accident scene. So budak kecil mati. And kau nak kena marah another budak kecil. Okay, faham. Aku ada anak, so aku aku kena tengking lah. Jadi aku tak boleh tau. Aku macam aku punya energy semua is not there lah. So dia cakap dengan aku kat tepi, kau fikir lah kau ni macam satu orang yang garang gila lah. And then after that aku kill that. Kira dapat buat lah. Kira kau tarik emosi-emosi kau daripada luar tu, kau mendalami jiwa tu. Kira boom. Aku berdiri tengah panas untuk jadi marah Ji. Berapa take Ji kau buat? Itu 2 take. 2 take. Sekejap 2 take je. Tapi Fuad, bila nak keluarkan tu expression tu, bila dah habis, susah. It takes me about another 1 hour untuk aku neutralize lah. Tapi kita fokus kat dia punya kritik dengan kutuk. Itu pada aku is kritik positif. Yes, that's how it's supposed to be cik. Betul lah. Betul. It's a good feedback untuk kau improve yourself. Betul tak? Betul. Aku agree. Okay, kalau let's say selain pada berlakon, macam kau kat kerja ke, ada ke? Aku kalau kritik kat luar tak ada lah. Tapi macam diorang will judge me based on aku pay appearance lah. Macam kau ni pakai macam along, pakai macam baju along je, nak pergi minta duit orang, nak gegar duit orang. That kind of thing lah untuk aku is, that one is just a normal thing, small thing lah untuk aku. Small thing untuk aku. Macam that one is more like kutuk lah. Macam kau macam pakai macam gangster, macam tak ada future, that kind of thing. So untuk aku will just switch it off lah. Macam okay, this thing is not productive, so aku just switch off lah. Habis kalau macam masa mula-mula kau kena pula, pasal sekarang kau berbual ni sekarang kita pun nak kena be reality dah berdewasa kalau yang mula-mula kau kena tu, mesti ada sikit sebanyak kau terkesan tu lah. Betul. I think waktu muda-muda dulu gitu aku rasa kita memang susah lah nak accept criticism. Because
you don't know me, so why would you judge me like that? Apa aku pakai gini? But as time kita makin berdewasa ni Haji, kita like we learn from our own mistakes. So we try to not do certain things lah. So untuk aku it's a learning journey lah untuk aku lah. Macam mana nak deal with all this good criticism and bad criticism lah. Okay, kira kau makrib jugalah mula-mula lah. Kira macam panas jugalah Panas, darah panas lah, tapi Darah hati panas. lembut. Betul lah. Macam kau juga Haji. Macam kau juga. Nasib baik ada aircon lah. Kau tak panas lah sekarang. So kita dah tak panas Haji. So macam apa criticism, I think like we are the ones that should be changing ourselves lah. Macam mana kita nak accept the good feedback and make it better lah. Macam saya kata like kau really like accept it as in a good way, and then kau deliver tu scene je. Yalah, I mean like, yalah, I think aku rasa jugalah yang ada orang ambil kritik dan kutukan ni berbeza. Ada yang tak boleh terima tau. Okay, ni sekarang aku nak tanya kau. Orang yang paling akan kasih kau terkesan rabak ini aku cakap millennial punya mak bapak, korang dengar Korang dengar Gen Z generation Okay. Korang dengar korang nak kena accept criticism tau. Jangan sikit-sikit nak post kat Facebook lah, oh dia ni kritik aku gini. Come on lah guys, grow up lah. Okay, kau tengok mak bapak millennial. Okay. Selalunya bila anak fail, engkau pasal tak pergi sekolah ke apa? Bodoh lah kau. Betul tak? That's how lah untuk aku. Jadi time kita lah. Hi clan, you are with us, the Baba Clan podcast with our main sponsor, Faizal Muslim. Okay guys, Faizal Muslim is here. So if you got any property related question, contact me at 93880120. Yes, let's go. Jadi itu kritik ke itu kutuk? Untuk aku at that point of time I feel like aku kutuk kan. Tapi bila kau dah dewasa, kau fikir-fikir, oh betul lah, it was baru aku dapat rasa lah, as time goes by, baru aku dapat rasa tu macam okay lah, ni actually was building me up lah kira. Actually, tapi at that point of time pun macam rasa kutuk lah kan. Tak pergi sekolah aku Actually aku rasa kau tengah comfort diri kau tau. Asal Okay, pasal apa seorang, okay, pada aku lah, parents kan, compare dengan orang luar, parents should be much more tactful. Correct. How they what they say is important lah. Betul. Yes, pasal dia mendalam apa, pasal seorang anak dia akan dongak kepada mak bapak dia. Betul. Okay, and bila kita cakap pasal failure ataupun fail dalam test kat sekolah, okay, bila anak tu dah fail, kau tak rasa dia very depressive tak? Ataupun dia macam rasa down? Aku rasa generation ni macam very high expectation lah Cik. Pasal macam kau expect anak kau to pass and then pergi sekolah yang paling bagus, that kind of thing, and then bila they don't achieve it, then kau macam maki dia, Amon gini. I feel like generation sekarang is more difficult lah to handle pasal they have higher expectations. Yalah, I think you should say that louder, man. Yeah, I think you should lah, like lower down your expectations sangat anak-anak kau. Aku tahu kau nak, you want what's best for your children, but you know, you shouldn't macam mengutuk dia, because mendalam je untuk anak-anak kecil lah yang zaman sekarang kan. They can't take it the way you take it, so you have to think like that lah. Yes, and aku agree. Ni satu apa yang kau cakap ni bagus tau Fuad. Sebab apa tadi kau cakap diorang budak-budak. Yes, correct. Bila dikena marah macam gitu, yang tukang marah maaf katalah ni mak bapak korang treat dia bukan budak. And they diorang kalau kena, diorang macam akan rasa rabak. Diorang macam feel that I'm good for nothing. Correct. Which aku also pernah jugalah go to that situation lah. Ni aku cakap open lah. Kau kecil lah. Correct. Tapi of course bila dah besar ni, bila aku cakap okay lah, maybe mak bapak kita ni gini, kita dah besar, kita akan rasa oh actually ada sebabnya, ada gini. Tapi bila aku mendalamkan jiwa aku, pada aku tu comfort. Oh, okay. That thing is wrong, tapi sekarang aku
okeykan dia sebab aku mungkin dah besar lah kan. Lalui apa. Betul lah. Dah tak payah kena marah lagi apa, dah tak payah buat test lagi. Jadi yalah macam mana pun mak bapak kita is yalah rapat dengan kita. Betul je. So we comfort ourselves actually tau. Tapi impact tu memang ada lah. Impact tu memang ada. Because it leaves a deep impact kepada anak-anak yang sekarang lah. Masa kata kau dah marah dia, kau nak fikir dia ni will take it as he grow up, he will think about it, you know, macam failures dia yang dia tak dapat pass, dia tak dapat masuk sekolah ni. Betul. So jangan high expectation sangat dengan budak-budak sekarang. And then the generation dulu dengan sekarang is much different apa cik. Betul. Sekarang kita dah ada iPhone, ada everything information AI. dah ada kat sini. Dulu kita internet pun tak ada cik. Betul je Say. Dulu nak betul-betul lah, dulu memang nak cari itu ilmu pengetahuan kena pergi sekolah. Betul. Perpustakaan ataupun kutubkhana geng. Guys, sekarang generation senang je, nak Google pun dapat in at the fingertips. Dulu kita nak Google nak pergi library tau. Minta telefon. And satu sekarang also got ada AI ChatGPT. ChatGPT ada dulu je. Dulu tak ada. AI apa je dulu? Aku ada AI, satu AI. Dia panjang, dia keras, kalau kena sebat pedih. Pedih. Tu aku punya AI. Tu copy AI lah. Kayak kita lah zaman dulu. Dia bukan AI, dia kena I. Dah zaman-zaman dulu kita je And also lagi satu yang aku nak ketengahkan about kutukan is apa pasal aku tak tahu kenapa aku flow kat sini. Maybe it's pasal a topic that relates to you lah. Betul. Like kau mendalami ke this topic lah. So like I feel like kau boleh flow lah. And lagi satu yang kita balik pada this topic of flowing Kau pernah tak kena macam mak bapak kau kenapa dapat 59? Aku tengok makcik cik dah kau tu. Anak dia 75. Aku waktu zaman kecil memang selalu gitu lah cik. Compare aku bukan dapat 59 cik, aku dapat 20 je cik. Dapat 20 kira bagus. You tahu undisputed tahu. 20 upon 20 kan? 20 upon 100. Aku memang teruk kat maths lah. So maths aku memang hancur lah kira. Tapi saudara-saudaraku yang pandai-pandai semua, diorang pergi jauh lah cik. 80, 190 that kind of thing. So aku rasa this culture of comparing. Bila exam makcik, kau punya anak dapat 80, kau dapat 20 je. That kind of thing. I think like this generation pun banyak comparing lah about that kind of thing lah. So that's what parents should stop doing lah. Macam jangan compare anak kau dengan anak orang lain lah. That kind of thing lah. Yalah. Pasal anak pun akan rasa very macam pada aku demoralize. Correct. Pasal and lagi satu nanti bila dia juga nampak saudaranya, dia akan rasa the envy. Aku tak cakap jealousy, tapi aku cakap envy Sebab apa tahu? Inilah orang yang pandai. Apa-apa pun suruh dia ni lah, suruhlah si apa ini buat sebab dia pandai apa. Sangat apa dia right. Kita budak tak ada no hope je. Main playground je, balik kena marah. Technical apa, M3 that kind of thing. Correct. It's not good lah. Dan budak akan give up. Correct. Kan kadang. And aku also nak sarankan tadi macam kau cakap zaman sekarang lagi satu is about apa tahu, the chain. Kira dia punya chain, chain. nak kena pecahkan. Betul. Apa yang kena lalui dekat aku won't do it to punya kids. Pasal yalah kita tak suka, asal kita nak buat orang. Betul. Itu pun balik pada diri masing-masing bagi kau pula, kalau let's say rhetorically lah kau ada anak, will you do the same thing? Of course not lah cik. Aku dah rasa pahitnya macam mana, then I should know better lah than daripada aku mengutuk dia. Like I will teach him a different way lah, macam mana nak okay, misal kata aku fail lah exam lah, I will teach him a different way lah, macam mana nak berbaik, that kind of thing. I shouldn't like macam cara bapak aku cakap macam aku lah. So like I shouldn't do that. I should break the chains. Correct. So sekarang ni macam aku tengok sekarang punya mak bapak aja pun susah lah cik. Aku tengok diorang. Tapi sekarang pun nak cakap actually plus minus lah bagi aku Cuma satulah, jangan kutuk je lah. Yalah, jangan kutuk lah. Criticism is okay because it builds you. Kutuk is not. Betul. Betul. And kita sebagai mak bapak ni is satu role model yang terpenting bagi kepada anak kita. Betul guys. And kalau kita mengutuk anak kita mengajarkan anak kita,
kira apa tau? This word is very 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 important bagi sekarang punya zaman Kau normalizekan dan kau enabler Yes, kutukan. correct. Aha, betul tak? It's very normalized this generation to kutuk orang, that kind of thing. Betul. Jadi tak boleh Tak boleh je. Dulu time aku kutuk orang, aku kena pukul tau je. Cerita sikit apa yang kau kutuk ni? Kau Kira dengar dulu juga. macam kira dulu time aku sekolah dulu, aku macam kisah kata aku tak suka dia. Dia ni meripik kat luar bergaduh je. Lepas sekolah. So kita nak cakap pun takut tau. Dia ni berbual belakang belakang kau Lepas sekolah jumpa kat belakang bergaduh kind of thing. Time aku lah kan. Tapi time sekarang aku tak tahu. Kira bergaduh tumbuk Gaduh macam marah-marah, adalah tolak-tolak, this kind of thing lah. Maki-maki standard lah It's normal apa, secondary school tu aja. Wow, itu actually this is all bagi aku very nostalgic. Tapi kadang-kadang kita nak kena look back lah to see where we make our mistakes lah correct. Ataupun we learn from other people mistakes. And at the end of the day, aku rasa kita tak boleh mengutuk lah. Kita tak mau mengutuk, tapi I think kita boleh perhaluskan kita punya bahasa. Betul. Untuk kritik, even kritik lah Betul, criticism ni pun is a good thing for us apa. Kita boleh berbaik daripada tu. Tapi kalau kau kutuk dia macam kau look down on dia, then what positive thing can happen lah kalau kau kutuk seorang tu. Betul. That kind of thing. Yes, aku agree. Kalau macam orang nak, kalau kau macam example kau tak suka apa kelakuan aku, kau kutuk aku for what? Like apa yang aku dapat achieve at the end of the day? True. Kau tak suka aku tak suka kau, like it doesn't give any positive value. Betul lah je Betul, dah macam budak-budak. Aku tak suka kau Aku tak suka aku tak nak friend dengan kau Aku tak lagi kau Jangan pilih dia Jangan kawan dengan cik aku tak suka dia that kind of thing. Wow, okay, fun. I think it's a very good topic also to speak about pasal ni first time kira second episode lah second lah. yang aku dapat berbual kau kira face to face lepas ni Ahmad datang macam mana ni? Kau tahu lah cik, aku message dia blue tick aku pula tu. Blue tick Dia tengok ni, tapi aku rasa tak ada wifi kot dekat South Africa kan. Okay, kita biarkankan dia dekat South Africa. Okay, yang penting kita dah settle this episode dengan apa-apa yang value yang daripada Fuad yang dibentangkan dalam episod ni Fuad Betul cik. Okay, kalau sebelum kita nak tutup episod ni, Fuad, kat mana diorang boleh follow kau Fuad? Okay guys, follow kami di The Bubble Clan Podcast di YouTube, Instagram dan juga di Telegram channel guys. Habis kalau sekarang. Kalau kau punya? Okay, kalau aku subscribe di YouTube juga, Feed by Fuad, dan di Instagram dan juga di TikTok. Yes, and jangan lupa kritik guys jangan kutuk. Yes, criticism is good feedback guys. Tapi kritik tu tak bagus guys. Kurangkan guys kat luar tu, especially the millennials guys. Yes, correct. Okay, that's all for tonight for this episode. Saya Aci Dan saya Fuad, and you are watching this episode The Bubble Clan Podcast. Yeah. Bye. Assalamualaikum.